Seakan tahu akan pergi selamanya, arwah anggota FRU beli rumah, kereta, buka akaun simpanan untuk setiap anak. Insiden kemalangan ngeri yang merenggut nyawa 9 anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU baru-baru ini meninggalkan kesan mendalam buat keluarga mangsa. Namun terselit juga satu kisah pengorbanan penuh kasih seorang suami serta bapa yang cekal berkhidmat demi negara dan keluarganya. Antara terkorban dalam nahas tersebut ialah anggota FRU yang dikenali sebagai Muhammad Roslan Abdul Rahim, seorang lelaki penyayang dan bertanggungjawab. Meskipun pemergiannya secara tiba-tiba mengejutkan isteri dan anak-anaknya, namun arwah telah menyusun serta menyediakan keperluan hidup mereka dengan cukup rapi seolah-olah telah menjangka kemungkinan yang tidak diduga. Isteri arwah dalam satu perkongsian penuh emosi meluahkan rasa syukur dan cinta yang tidak terhingga terhadap suaminya. Menurutnya, arwah tidak pernah alpa terhadap tanggungjawab sebagai ketua keluarga meskipun jadual kerjanya padat. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN, Datin Sri Nurliza Abdul Rahim menerusi program ziarah kasih PT-PTN, terkejut apabila melihat rekod arwah untuk memastikan kelangsungan keluarganya. Malah beliau turut mengambil perlindungan takaful bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk ahli keluarga yang lain termasuk kakak perempuannya. Pemergian arwah bukan sahaja meninggalkan kekosongan buat keluarganya tetapi juga meninggalkan teladan bagaimana seorang lelaki menyusun masa depan keluarga dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang walaupun tidak tahu bila masanya akan dipanggil ilahi. Sayang betul dia dengan abang dia lah. Sayang ya. Dia bisa jaga. Macam kami berdua, arwah tak ada. Saya dengan 3 orang anak. Kena. Saya tak ada. Arwah ni kerja pagi. Kalau kerja kat sana dia sampai malam. Jadi malam baru balik. Dia sediakan semua untuk kami. Alhamdulillah. Macam tak tahu ya. Di rumah, dia beli banyak lah benda untuk kami ni. Masuk lah SSP. Disediakan rumah ni kereta semua kan, dia beringat tu. Kata saya belajar bayar bil, belajar jadi orang yang sabar. Mana nak tahu dia tak pergi. Cuma dia banyak pesan, dia banyak lagi pesan. Jangan marah-marah anak-anak sebab dia tahu saya ni garang. Malam arwah anak kerja. Dia kata jaga anak-anak jangan mana-mana sebab dia nak tidur. Dan memang dia nak tidur sebab pukul 4 pagi tu dia nak kerja. Sebenarnya memang betul dia nak tidur selama. Atas keprihatinan arwah ni, dia memang seorang yang saya rasa memikirkan masa depan. Itu yang dia dah buka akaun. Saya pun tengok dari rekod terkejut saya, dia ada akaun SSPN Prime, akaun SSPN Plus. Dia buka untuk anak dia yang mana dia potong setiap bulan. Perlindungan takaful dia, apa-apa berlaku pada dia, setiap akaun dia layak dapat RM60,000. Jumlah keseluruhannya RM193,000 dan anak menjadi elok, datuk, dia ada 2 elok. Maknanya, mak dia tu pun minta lebih kan. Tapi alhamdulillah, arwah, walaupun saya tak kerja, arwah yang bayarkan. Dia bayarkan. Dah selesai tak? Tapi sih. Saya bertanya ya, sebabnya saya pun nak kena balik pun. Salam. Najib dari sana. Salam.